Selepas melalui hidup penuh derita dan kezaliman, dengan kuasa baharu yang dimiliki Balkis, dia mula memburu mereka yang pernah menghancurkan hidupnya untuk membalas dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini adalah bagi merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran, agar Engkau mempermudahkan segala urusan kerja-kerja kami, khususnya di dalam pembikinan filem ini, ya Allah. Semua barisan pelakon dan juga semua terlibat dalam proses pembikinan filem ini. Filem yang akan dijalankan tak lama lagi ini memang sebuah filem yang dinanti-nantikan oleh saya. Saya rasa semua orang tahu memang Natural ada tempat di hati saya. Sebab di sinilah saya mula-mula dilahirkan sebagai seorang pelakon dan juga seorang pengarah. Jadi memang saya tidak akan lupakan. Lagi sekali saya diberi peluang untuk mengarah filem yang berjudul Nar Satah, Sekutu Setan. Kalau kita dengar tajuk pun kita dah tahu ini filem horror, genre horror. So insyaAllah dengan filem Nar Satah ni saya lebih siap, saya lebih bersedia daripada setiap aspek dari segi kualiti. Saya juga bersyukur sebab apa, kali ini saya dapat banyak barisan pelakon yang hebat. Jadi ini satu pengalaman yang baik juga untuk saya. Saya dapat belajar dari mereka. Dan yang lebih membanggakan saya kali ini juga pelakon-pelakon yang new generation. Saya rasa ini adalah pelapis kita yang akan menyinari kita punya industri akan datang. Dan harapan saya kali ini, saya nak filem ini menjadi filem yang terbaik yang pernah dihasilkan. Penonton kita, audiens kita memang tak boleh buat filem biasa-biasa lah. Dia kena buat filem yang luar biasa. So untuk nak mencapai standard tu, kita kena fokus lebih sikit, kita kena bagi lebih sikit, dan insyaAllah this is the film. Dan saya akan cuba sebaik mungkin untuk menjayakan filem ni. So insyaAllah. Terima kasih. Ini kali kedua saya bekerja under Natural dan kali pertama saya bekerja di bawah naungan Abang P.A.D. Mungkin ramai yang kenal saya sebagai pelakon yang masih hijau dalam industri. I would love the opportunity untuk orang nampak saya sebagai pelakon yang bersekat. Dia bawa banyak karakter. Syah minta doa supaya semoga filem menjadi yang terbaik, pembikin filem ini dan juga penonton, insyaAllah. Saya Maw Rashid, mahu memegang watak sebagai Wati, kawan baik kepada Balkis. Ini merupakan kali kedua Maw bersama dengan MIG dan juga Pemkia. Maw sangat-sangat suka dengan filem sebab dia ada unsur-unsur dendam yang tersembunyi. Jadi banyak plot twist yang sangat menarik dalam cerita ni, and I hope ramai yang akan support tengok filem ni. Okay, Alhamdulillah ini kali kedua saya berlakon filem seram di bawah MIG. Ini kali kedua saya kerja dengan director P.A.D. Alhamdulillah. Looking forward untuk kerja dengan semua cast yang hebat-hebat ni. InsyaAllah all the best untuk filem ni. Saya nak ucap terima kasih kepada MIG sebab berikan saya peluang dan ruang untuk saya tunjukkan bakat saya. Saya harap korang boleh terima pelakonan saya. Saya doakan penggambaran ini berjaya. InsyaAllah. Ini salah satu dream come true to be here. Lagi satu, kas-kas yang kat dalam ni bukan biasa-biasa, semua mempunyai satu aura yang lain macam. Especially dekat working as pelakon dekat MIG, being as a street dancer, it's like dream come true to be here. I hope that I can perform well and can inspire a lot of people out there. Saya Taif Fuad. Saya nak ucapkan terima kasih kepada bos Video MIG dan Abang P.A.D. juga dan memberi peluang untuk kali kedua. Harapan saya, filem ini macam Abang P.A.D. cakap, menjadi filem yang luar biasa, filem yang berjaya dengan berkat sokongan anda semua. Terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada bos kita, Mr. David. Bagi tepukan. MIG kita nampak dia sangat-sangat bagus, filem ke filem, dan saya sangat happy on behalf of the pelakon Nar Satah. Nar adalah jin yang dari unsur api, sikit api atas tu dipanggil Nar. Satah tu adalah setan. So bila saya baca skrip ni, dia sangat berat, dia sangat heavy, dia sangat meresahkan saya, sangat sakral. Kalau dalam bahasa Indonesia kita panggil sakral. Kebanyakan yang saya dah buat dulu-dulu, kalau cerita yang berat macam ni, dia akan meletup di pawagam, insya-Allah. Ini apa yang saya pengalaman saya. InsyaAllah, amin. Semoga filem ini meletup di bawah. Semoga dia menjadi
pasaran. Amin. Memang perkataan title ini bukan senang saya nak terima sebenarnya. Dipimpin oleh pengarah kita, especially orang kata dia horror punya king kan. Harap dia boleh menjadikan lebih trailer horror, bukan action lah. So saya harap pengarah kali ini belajar dari kesilapan kelemahan yang telah ada di Jangan Pandang kedua. Ajar kita dah dapat tahu lah apa kelemahan, apa kekurangan. Kali ini pengarah pun janji takkan ada berulang. Mana yang kelemahannya telah ada. Maksudnya dia mesti akan lebih rapi, memberi sokongan. So akhirnya saya tutup dengan pantun lah. Berjaga malam demi berkarya. Setiap babak penuh dengan maknanya. Film Nasata Sekutu Setan, namanya bakal menyala di sinema. Kita jemput dia berdiri dan kita bagi tumpukan kepada dia. Okey. Mana dia? Mana dia? Okey, ini dia. Okey. Kita tumpukan kepada dia. Itu memang santai kita. Video apa? Okey, jumpa duduk. Okey. Tiga. Apa? Dapat? Serius? Character semua? 1, 2, 3 Dua pista 3 Mama 1, 2, 3